Assalamualaikum. Yuk follow nenek masuk dapur lagi. Hari ni nenek nak buat pencuk kampung ya. Yuk masuk dapur, kita masak sama-sama. Ini bahannya: bawang besar dipotong dadu, cili merah dihiris. Ini carrot ya, dipotong suka hati. Okey. Nenek potong tipis-tipis, okey, bulat-bulat sebab nenek punya baby carrot. Ini adalah nanas. Nenek potong juga dadu ya. Sepatutnya potong dadu besar sedikit. Yang ini timun. Nenek potong dadukan dia juga ya. Sepatutnya potong panjang-panjang ya. Nenek gunakan timun Jepun ya. Nenek tak gunakan timun kampung nenek tu ya, sebab terbuang nanti. Dan itu carrot ya, kita masukkan ke dalam kita punya timun tadi ya. Campurkan dia. Ini pencuk kampung ya, gunakan bahan asas saja. Garam tu letak lebih sedikit ya. Sebab nenek akan rendamkan dia lebih kurang dalam 30 minit ya, di dalam air yang sejuk kalau boleh ya. Dan lepas tu diamkan dia di peti sejuk. Tujuannya supaya bahan ini garing ya. Bila dah siap nanti dia garing. Tu sebab kena masukkan itu garam ya. Garam dicampur dengan air sejuk dan diletak dalam icebox, okey. Nanti hasil timun dan carrot tu akan crunchy, okey. Kalau makan krap-krup, okey. Itulah sebab letak dalam freezer. Setelah cuci dan toastkanlah timun dan carrot tu dan masukkanlah ke dalam bowl, okey. Sekarang sudah boleh masukkan nanas yang sudah dipotong dadu tadi ya ke dalam bowl. Dan masukkanlah juga bawang besar yang potong dadu dan cili hiris tadi ke dalam bowl ya. Dan sudah boleh dikacau. Kacau sehingga rata ya. Sungguh mudah buat pencuk kampung ni ya. Nenek lihat Ria Liu punya blog, dia bikin inilah pencuk ni, tapi dia tak cakap pencuk, dia cakap rujak. Sudah boleh masukkan gula. Masukkanlah gula secukup rasa ya. Pencuk ni mudah, dia garam dan gula saja, tak perlukan benda lain, okey. Dan mestilah secukup rasa, okey. Dan sudah boleh masukkan garam ya. Sebab sekarang nenek diet. Nenek cuba nak kuruskan badan. Jadi nenek perah otak, apa aku nak makan ya. Selepas pukul 5 bolehlah kita makan benda ni ya. Alhamdulillah. Ada juga perubahan sedikit. Syukur alhamdulillah. Sedap pencuk ni. Tapi orang zaman dulu bikin, itu timun dia potong panjang-panjang, okey. Itu carrot also dia potong panjang-panjang. Tapi oleh kerana nenek dah lihat Lia Riu punya vlog potong dadu, alahai, nenek pun ikutlah. Lagi pun mudah untuk makan kalau dah potong dadu ni. Selamat mencuba. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi ya.